Kalau anda batuk lebih sebulan atau ada asma tapi tak rawat betul-betul, hati-hati, lama-lama boleh jadi anemia. Bahayanya anemia ni boleh ganggu fungsi organ lain dalam badan kita. Tengok pesakit saya ni ada batuk kronik asma, bacaan kuman dalam paru-paru sangat tinggi, 179.4. Komplikasi daripada jangkitan tersebut menyebabkan pesakit mendapat bacaan hemoglobin yang rendah, 8.9. Keadaan ini kita panggil anemia. Kalau batuk sampai berbulan-bulan, dia boleh buat luka dalaman. Luka ni boleh menyebabkan pendarahan halus yang kita tak nampak. Bila berlaku berulang-ulang, darah merah makin kurang. Itu yang jadi anemia. Batuk kronik atau asma yang tak terkawal juga buat oksigen dalam badan tak stabil atau hypoxia. Bila oksigen rendah, organ macam buah pinggang, hati, paru-paru dan juga jantung boleh terjejas. Kalau batuk lebih 3 hingga 4 minggu atau ada asma yang tak terkawal, jangan tunggu. Datang jumpa doktor, cek darah, paru-paru dan punca sebenar. Lagi awal anda rawat, dapat elak anemia.